man to man bang. Berikan saya 3 nama perempuan yang red flag yang abang tak suka dan kenapa bang? Paling refleks nama lah tu. Saya satu je bang, Aina. Tapi dia tak cerita bang, saya sedih bang. Engkau pula bang? Kalau saya lain paling macam. tak suka Fatin, Ain, Sofia bang. Mengamuk Tiga-tiga lah. ni memang problem, sumpah saya cakap. Relax. Okey. Macam ini pula. Kalau saya Nurul bang. Pada dinding lah siap. Apa bang nama? Nama Nurul bang. Kenapa dia pakai Imas bang? Oh, lupa cakap bang. Ini merchandise baru kita daripada Beauty. Abang beli air baru kita, Green Grape Guava. Oh. Add on RM9.90 saja. Abang boleh pilih sama ada abang nak kitchen ni ataupun air mas ni bang. Patut tanya nama perempuan. Sebab Barang perempuan dia keluarkan kali ni. Air baru kita bang, Guava Green Grape Tea. Dalam dia kita guna air ulung. Lepas tu kita ada letak Green Grape dan white jack. Oh, sedap. Sedap bang. Stiker ni percuma untuk setiap pembelian bang, tapi sementara stok masih ada. Oh ni kitchen dia. Tapi bang saya rasa betul lah nama tadi memang problem bang. No problem. Memang masalah betul lah diorang ni. Yang tu apa tu? Oh, ini tumbler baru daripada Beauty bang. Kita ada Pink Dream dengan Green Blossom bang. Oh. Tengok jap. Tumbler baru Berapa ringgit ni bang? Oh, harga dia RM69.90. Yang tu harga apa? Itu harga member bang. Kalau walk in? Kalau walk in harga dia RM89.90. Oh, kalau beli Grab? Kalau beli Grab harga dia jadi RM91.90. Ada flashy lagi flashy? Masih ada lagi bang. Oh, ada lagi flashy ni. Ada lagi, bang. Berapa ringgit bang? Harga dia RM55.90 bang.